Alhamdu. Hamzah wasal kita bariskan dengan baris atas. Kemudian pada huruf lam sukun kita leretkan sedikit suara. Okey. Mengalir sedikit bunyi lam mati dan huruf lam merupakan huruf yang nipis. Bunyi dia al. Okey, bunyi macam saya berkongsi sebelum ni pada ayat yang pertama, supaya yang di peringkat awal belajar berkenaan dengan istilah-istilah sifat huruf, macam mana mengalir suara, tertahan suara dan sebagainya. Jadi kita gunakan ayat ataupun bahasa yang lebih senang difahami, insya-Allah. Okey. Macam saya bagi tahu sebelum ni, huruf lam meleret, huruf lam mengalir sedikit bunyi lam ni macam mana? Iaitu ada sekejap tempo. Iaitu kita buat alhamdu. Mana hujung lidah kita, makhraj bagi huruf lam ni, hujung tepi lidah kena pada gusi depan, dia duduk di situ sekejap. Okey, dia ada bunyi itu bermaksud suara kita sedikit bergerak. Alhamdu. Okey, lam dan huruf mim sama-sama di dalam huruf yang kita kena gerakkan suara sedikit bila sukun ataupun sabdu.